Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nesh dalam Nesh Channel. Seperti yang aku cakapkan pada video-video yang lepas, aku akan buat test ride motor ni. Sebelum ni aku ada buat first impression. So kali ni aku akan cerita lebih detail in term of riding experience. Tengok riding position, tengok power, performance dia, suspension dan sebagainya lah. So, first of all, immediate bila aku bawa motor ni, dia memang agak menunduk berbanding dengan ZS25R. Tetapi, taklah tunduk sangat. Dia masih lagi okey sebab dia punya clip-on ni ada riser. Sebab clip-on dia memang pakai clip-on yang sama dengan ZS25R. Tapi dia tunduk sedikit berbanding dengan ZS25 sebab tayar dia. Tayar depan motor ni 120, belakang 160 berbanding dengan ZS25 depan 110, belakang 150. In term of power, motor ni memang jauh beza dengan ZS25R. ZS25R problem dia agak kurang dia punya low end power dia. Low power dia agak kurang. Tapi untuk ZS4 ni dia counter balik. Memang mantap. Korang rasa memang power. Dia tak sepower macam motor aku. Motor aku Z650 kan. Dia lebih Z650 lebih pick up. Tapi yang ni sangat okey dia punya pick up. Kalau korang tengok sini, aku selesa je nak bawa slow. 80, 60, sangat selesa sangat. Taklah susah sangat, tak struggle sangat. ZS25, korang akan rasa macam nak bawa laju je. Tapi untuk ZS4 ni memang okey sangat. Dia punya, apa nama tu, side mirror dia memang capang Aku memang tak gemar betul lah Kawasaki punya side mirror. Kalau sport bike lah, kalau naked dia lawa. Tapi sport bike memang tak suka betul aku. Okay, kita akan try masuk highway plus. Aku rasa aku tak akan boleh nak sampai top speed motor ni. Tapi aku cubalah. Aku cuba sehabis baik lah. Okay. Tapi bukan untuk kejar top speed. Aku nak tengok power dia dekat high dia macam mana kan. Kita baru kita tahu dia okey ke tidak. Takut low end power dia dah power, tapi dia punya hujung mati pula kan. So kita tengok macam mana dulu. First of all, aku memang tak suka side mirror dia. Side mirror ni kalau aku beli motor ni, confirm aku tukar. Tapi side mirror dia function guys. Tak boleh salahkan Kawasaki sebab dia punya side mirror memang function. Okay, turning radius, motor ni macam ZS25 je. So dia tak macam ZS6. Itu sebenarnya lah. Dia tu yang bagusnya. ZS6 kalau kau nak turn, nak U-turn ke memang susah. Tapi motor ni okey lagi lah. Kalau tengok aku diri kejap, bukan diri, aku tegakkan badan, taklah jauh sangat sebenarnya. Masih okey lagi lah. Masih selesa lagi lah. Tapi kalau korang yang tak biasa bawa sport bike, memang akan rasa motor ni agak menunduk lah. Okay, jom kita test dia punya cornering. Okay, untuk model ni adalah model double R. Kalau warna hijau ni memang model double R lah. So dia punya monoshock belakang memang dapat fully adjustable daripada Showa. So memang mantap. Suspension memang tak ada komplain apa-apa. Cuma bila double R ni maybe dia punya suspension lebih keras. So dia macam race punya suspension lah. Maybe kena sagging ataupun kena tuning balik suspension untuk buat daily, untuk buat jalan raya macam biasa. Sebab dia agak keras sedikit. Tapi okey, aku suka suspension keras. Okay, so cornering memang mantap lah. Untuk akulah yang tak pandai corner sangat kan, sikit-sikit je. Aku tak berani nak turun sangat sebab motor ni bukan motor aku. Dan motor ni tayar dia masih standard lagi. Tapi tayar dia okey tau. Tayar dia not bad. Cuma masih baru lagi kan. Mileage baru berapa motor ni. So tak berani nak push sangat. Tapi memang mantap. Kalau tengok speed ni memang 15 tu senang-senang boleh dapat.
ha, memang sangat-sangat okey lah. Okay, dia punya RPM bila yang kena power tu kan, dekat 10,000 RPM tu korang akan rasa tarik tu tau. Korang akan rasa motor ni pergi, macam VTEC lah, lebih kurang macam tu lah. Kau akan rasa motor ni macam ke depan, kau ke belakang sikit. Okay, nimble, sangat-sangat nimble walaupun tayar dia dah naik satu saiz berbanding dengan ZS2 FR, tapi sangat-sangat nimble. Aku rasa lebih yakin. Memang mantap. Sonok lah buat motor ni, memang sonok. Sekarang ni dekat sport mode tau. Sport mode ni dia lebih kepada macam full lah, full power, tapi masih ada traction control. Kalau kau nak off traction control, kau kena pakai rider mode. So far memang okey. Bunyi dia sedap guys. Yang ni exhaust dah tukar tau. Tukar kepada Yoshimura AT2. Bukan original lah, aftermarket punya. Auto blipper dia memang mantap guys. Sangat-sangat lembut. Aku cakap dengan korang, Kawasaki punya quick shifter adalah one of the best lah. Ramai yang cakap macam tu. Sebab salah tu sebab mungkin motor ni 4 inline kan, so dia agak smooth. Sangat-sangat smooth. Tapi memang sedap lah motor Kawasaki punya quick shifter. Motor ni memang berbaloi untuk korang belilah. Sebab motor ni sport bike 400cc. So Rotek tu korang murah sedikit lah. Insurans dia agak mahal lah, sebab yelah harga dia 40 lebih kan. Tapi Rotek dia murah. Maintenance pun tak tinggi sangat. Kau jangan dengar lah cakap orang kata motor ni sama macam Superbike yang tak lain. Motor ni maybe pakai 3 botol minyak hitam lah. 3.0 liter tak silap. Tapi memang mantap. Motor senang nak handle, nimble. Motor yang powerful macam 1000cc tu bukan sorok sangat pun korang nak bawa selalu. Tapi motor ni aku rasa kalau korang beli, maybe boleh buat daily. Kalau korang sanggup lah dengan menunduk tu kan. Tapi tak menunduk sangat guys, tak nak tunduk sangat. Sangat-sangat okey. Okay, cornering, line-line merah ni membuat aku takut lah. Tapi motor ni kalau korang nak buat corner kan, memang dah ready lah. Korang tak payah buat apa-apa, maybe tukar exhaust terus jalan, memang mantap. Tapi tukar exhaust sebenarnya memang akan void warranty. Satu lagi aku cakap, ramai yang tak puas hati bila aku cakap, tapi ni daripada Kawasaki lah. Tukar exhaust walaupun slip on memang akan void warranty. Tapi kalau korang tukar exhaust pun berjaga-jagalah. Tukar exhaust ni kalau lagi-lagi aftermarket, dia risiko tu ada, tapi selagi korang mandu ataupun tunggang dengan baik, tak high ref selalu, okey sahaja, tak ada masalah pun. Kereta banyak waktu ni, so aku taklah nak beria sangat. Aku dapat 18 lebih je. Okay, motor ni salah satu kawan aku try, dia dapat 215 km/h
Tapi belum cut off lagi lah. So aku rasa 220 confirm boleh dapat. Tapi tengok lah, mungkin ada waktu ke ataupun ada kesempatan nanti aku akan buat video top speed. Tapi jarang lah motor ni kita nak peras 200 lebih kan. Sangat jarang. Okay. Okay, aku rasa itu saja video pada hari ni. Korang boleh komen dekat bawah apa lagi korang nak tahu pasal motor ni. InsyaAllah aku akan buat video, okay. See you in the next video. Bye-bye.